Oi, hari ini apa khabar semua? Sekejap. Adjust tempat kejap. Pisang salah. Pisang salah awak. Okey, tuan-tuan puan. Sekejap saya nak ambil. Ambil. Abang nak ambil? Ya, saya lama. Assalamualaikum. Sorry. Sebab saya keluar je tadi ada orang hantar ni. Dari Top Mart Food Industry. Istimewa buat Izzat Azim. Izzat Azim. Kami di Top Mart Food Industry yang exciting memeriahkan jodoh harian Izzat Azim untuk pisang salai kami yang chewy dan crispy. Terima kasih atas perhatian Izzat Azim. Semua anda keluarga kesihatan baik dan sekian mengalami tambah di amin. Amin. Terima kasih Top Mart Food Industry. Sekali lagi hantar pisang salai. Kali ni pisang salai lebih beza pula Ada pisang salai chewy and crispy. Coklat. Wow. Baiklah. Terima kasih. Tombak Food Industry. Sorry lambat sikit tadi sebab dapat ni kan. Okay, saya pergi ambil dulu pisang salai. Okey, hari ni terima kasih Tombak Food Industry. Nanti kita review produk ni. Daripada anda semua, mana yang nak minta kami review produk anda, boleh buat pantauan kami insyaAllah. Kami akan buat review. Nanti kami buat review produk Top Mart Food Industry ni. Pisang salai chewy and crispy. Coklat. Sebelum ni dia pernah hantar juga. Tapi sebelum ni yang biasa punya. Pisang salai biasa je. Bukan biasa. Pisang salai yang original. Premium quality. Ini yang baru punya. Dia ada proses coklat pula. Ayo. Okey. Sekali. Okey. Hari ni kita nak masak apa? Hari ni Ziana cakap dia nak masak mi rebus. Mi rebus. Mi rebus leka. Sebenarnya tajuk baru lagu single baru saya yang leka. Hari ni kita nak masak mi rebus leka. Kita masak ni. Terima kasih Top Mart Food Industry untuk pisang salai. Nanti kita review produk ni. Jadi anda yang mana nak kami review produk anda, jangan lupa hantar pada kami. InsyaAllah kami akan review produk anda. Yes, okey. Terima kasih. What are you doing? Nak simpan sekejap air ni. Hello everyone. Okey. Ambil dulu macam tu. Okey, terima kasih kepada yang menyaksikan live hari ini. Ayah tak ada nak masuk macam mana? Ayah tak ada ke? Ada kot. Ya kan? Ayah tak ada tu hari. Tu hari ayah tak ada. Ini dah ada dah. Ayah dah ada dah.
Okey. Hari ni saya sesama Oh, sedap cakap apa hal? Sesama. Memang hari ni sesama. Waalaikumsalam semua. Oi, ramai yang tengok. Yang orang biasa yang selalu kita tengok Arif Fahmi. Oh, ni selalu setiap hari tengok ni. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Okey. Sudah ini berebut tapau sikit boleh tak? Boleh. Okey, kita tak macam biasa kita minta share. Kita minta share. Love. Nah, ini tak apa saya semua. Okey, semalam ini hari Isnin. Kami masih lagi PKPB. Anak saya masih lagi tak pergi sekolah. Adakah PKPB akan disambung lagi di daerah Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan kalau saya suatu nanya? Ada PKPB akan disambung lagi. Kita akan tunggu pengumumannya sebab mungkin apa tu yang ni anak saya hari ni dia tak nak pula duduk atas kacau kita pula. Gila tengok TV. Okey, mana dia Cik Ziana ni? Kita dah kau apa dah sekarang? Okey. Sama 3 bulan Makcik Ratu. Okey, Makcik Ratu bersihai tu Makcik Ratu. Makcik Ratu dalam mak saudara saya, apa Ziana, mak saudara saya jugalah kiranya. Makcik Ratu memang tera masak kami tinggi dah jemput Makcik Ratu sebenarnya dalam FB live, FB page dalam ni semua dia masak. Sebab masakan dia semua sedap. Kalau siapa yang kenal Makcik Ratu memang tahu. Makcik Ratu apa pun saya makan memang terbaik. Tapi memang saya tak nafikan Makcik Ratu memang antara tukang masak, antara orang yang pandai masak saya rasa dalam dunia ni. Kalau pergi rumah dia mesti saya makan. Sampai Makcik Ratu rasa bersalah lah. Kalau kami pergi rumah dia tak buat makan, dia rasa bersalah. Sebab kami pergi rumah dia mesti nak makan. Sebab dia masak sedap. Ini diakui oleh semua adik-adik kami. Masa saya baru-baru kenal dengan Ziana dulu, masa baru tengah bercinta lah, baru nak kenal rapat. Saya ingat ni saya pergi satu majlis kahwinan saudara Ziana lah. Masa tu kami tak kahwin ni. Masa tu suami pada Makcik Ratu itu Uncle Sazali. Dia cakap kalau you welcome to this family, you memang kenyang lah. Sebab this family masak memang terbaik. Mula-mula saya dengar macam poyo, betul ke dia orang ni kan? Tiba kan Uncle Muhammad Sazali cakap macam tu kan. Dia kata kalau you welcome to this family apa, macam dia dah bagi green light yang satu untuk kalau boleh maknanya welcome family join kahwinnya Ziana lah. Satu baru cerita. Saya rasa macam poyo, ya ke dia pandai masak. Tapi bila saya dah join this family, dah become to this family, memang saya pergi. Family memang pandai masak. Makcik Ratu pandai masak. Mak betul saya Al-Bahani Al-Bumin. Kalau itu nama FB dia lah. Mak betul saya pandai masak. Anak-anak adik-adik saudara saya buka kedai makan. Pak Lang saya buka kedai makan. Memang dia masak. Jadi ada saya memang untung dah ada dalam family ni. Jadi dalam family ni masih ada kekosongan pada siapa yang nak jadi family ni. Banyak lagi kekosongan. Kita ada beberapa orang anak gadis yang masih lagi anak dara yang masih lagi berkahwin. Jadi boleh je lagi kita boleh ada chance lagi. Okey. Anak-anak pergilah main kat atas. Tak nak pula. Semua ni hari ni tak sihat. Komen macam tak naik jadi tak apalah, naik tak naik tak kisah, janji orang tengok. Nak naik macam mana tu? Nak naik 100,000 ke? Selalunya Habib Balas ni paling tinggi pun 40-50 orang tapi tak apalah, tak kisahlah, janji ada semua tengok. Tak kisah apa nak pasal orang tengok pun. Kalau anda boleh share pun lagi bagus. Diorang friendly. Kalau nak komen macam tak naik je, share lah sama. Okey. Masuk lagi Habib nak buat apa? Nak nyanyi, mic rosak. Saya baru test mic saya tadi, dia rosak. Tak apa. Ziana ni lambat betul. Dah pukul berapa dah kita ni? Tak, kau 10. Okey, saya tahu punya ya. Sembang apa? Kenapa saya so adik Izzat Azim yang nyanyi main gitar? Okey, nyanyi ya. Nanti apa-apa ke? Beku lama ku rahsiakan
sumbang kita ni. Di singgah sana. Ada apa pula? Jangan ni. Di tasik ini berpohon cemara yang teduh meniti bagai harapanku kepadamu sekian lama. Akan ku serah cinta abadi menyala sinar malam sepimu agar menjadi penawar luka mewarna hatimu. Akan ku bawa kau mengembara melokai alam asmara mengubur kota cinta kita. Sumbang kita ni. Genggam erat janjiku semakan di dalam hatimu. Moga cinta makin mekar mengharumkan hidupmu. Genggam erat janjiku semakan di dalam hatimu. Moga cinta makin mekar mengharumkan hidupmu. Oke guys, Assalamualaikum, salam sejahtera saya Zainal Rahmi untuk anda semua. Biasalah dia okey ke semua? Ada banyak share, ada banyak love. Dia tak share, tengok banyak. Tengok. Terima kasih Pak Food Ready share. Thank you Dahlia Azan. Dia nak Share. dia nak tengok dia share kat mana? Tu kalau dia tulis share. Oh, share. Okey. Selamat pagi Syasha Mamat. Tak ada. Kalau Fendi Hadiza, terima kasih. Dah review yang tadi. Dah review dah. Okey dah. Okey, kepada mereka-mereka yang ada produk, boleh teks kat bawah ni. Ada produk lah. Okey, saya menjual kerepek, saya menjual cookie, saya menjual tempek. Korang boleh menjual di sini juga. Saya bagi peluang untuk anda untuk mempromosikan produk-produk korang kat bawah ni and share. Sebab tu pentingnya live ini sebenarnya untuk kami membantu peniaga-peniaga yang di luar sana yang berniaga. Dan boleh addkan phone number, link kat sini untuk mendapatkan produk anda. Okey? Biasalah tadi saya duk call gitu ni kan. Pasal kerja lah. Okey guys, hari ni kita nak masak mi kaboy. Mi ni sedap blend. Hari ni dia ada muzik background Okey, hari ni kita nak masak mi rebus leka nama mi rebus leka sebenarnya single baru saya. Okey adik. Kita promosikan pisang salad. Menu baru hari ini. Yes. Okey, kita promosi sama pisang salad Kenapa pisang salad? Okey, pada mereka-mereka ada banyak lagi sebenarnya pisang salad baik kami. Hari ni kita bagi. Iyalah. Takkan? Sumbang kopi gitar dulu. Saya letakkan minyak dulu ya. Oh ya, tak gana kan yang macam ni kat minyak. Kita letakkan minyak. Kita letakkan minyak ke dalam kuali dulu. Kita buat untuk kami family makan ya kan? Ya. Masakan ini untuk family kami makan empat beranak jadi tak banyak sangat. Bolehlah makan buat empat beranak. Anda nampak? Yeah.
Tega ku berdiri sepanjang malam, mengintai darah langit yang terseram, demi menitip doa dan impian, bisa meminta satu roda. Guys, masuk and share and invite your friends. Setiasa Kadang-kadang minyak. panaskan minyak dulu. Ku Panaskan minyak dimasak, mie rebus untuk sekeluarga ku makan. Jangan lupa share video ini. Hamba jerah Hamba share boleh. resepi kami. Mie rebus. Terima kasih Pak Dubah. Alright Effendi Tek Pak Dubah. Dami pula cakap Izzat idola dia. Kita nyanyi sambil lagu ni, sebutkan nama-nama mereka. Yang mana yang ada produk, sebutkan nama produk dekat sini. Izzat akan menyanyi produk anda menggunakan, contohnya tepung bestari bla bla bla, macam tu lah. Hadi Zona lagu lari cemat. Aduh lagu apa? Lagu Richard Ma. Apa tu dia yang buat apa? IG story. Pandai boleh di cameraman mami. Lagu Richard Ma. Wherever you go, wherever you do. Okay guys, I will jangan panas. be right here waiting for you. Wherever you stay, I will be right here waiting for you. Okay, sebelum tu kita Aduh. masukkan Siapa? bawang putih, bawang merah halia, cili bo, cili giling yang telah di blend ya. Dan jadi seperti ini. Kita masukkan sekali. Wah. Azhari lapar, minta mai. Now and forever. Sekarang dan selamanya. Hadiza nak now and forever ke tak? Now and forever. Tak pandai lah. Lagu tu tak ingat lah. Kalau lagu Hazen ingat lah. Mama the king has a way I always say. Even then she told me how you say that was not right. 3 years ago when I came to Mary, you were surrounded by the towns and a few suddenly go right at me. I swear I left my You say I Japanese. swear I left her safe and sound. Japanese. Okey, beras bidara, tepung tarbos dan tepung goreng crispy rangkap. Ya, jangan lupa food trading ada buat beras bidara. Okey. Okey. Buat apa ni? Mi apa? Saya buat IG story. ID story, tak boleh tak? Ada roti kau ke? Kita masakkan kuahnya, bukan kuahnya, tumisnya. Bagi naik minyak dulu. Okey, kita tumis bagi naik minyak pada semua. Sudi share, terima kasih. Okey. Si Shasha Muhammad Siti Munirah dan lagu Menahari Rindu Damiri. Okey. Menahan rindu. Kemanakah langkahku makin laju, melangkah batas itu, dan aku pun menahan rindu di angin lalu. Lagu tu kan Menahan Rindu. Berikanlah masa Wah, semua orang nyanyi, Pak. menendang kasih dalam syadu, tidak terhenti pilu di dadaku, terlepas bayangmu.
Betul tahu saja. Menahan rindu, menahan rindu. Oh angin, oh hirikan alim hatiku. Itu ke? Menahan rindu mana kita tahu saja main. Ya ke? Ramai ke tengok? Kau tengok yang bilang ni. Okey lah. Okay, dah cukup. Sabar. Terima kasih. Tekan apa tengok ni? Okey, hari ni saya nak menyanyi. Kalau tak saya bahas sampai ni sikit. Okey. Minyak-minyak semua dah masukkan. Baba dah masukkan. Kita kacau tu. Jadi ini cara nak buat apa mi rebus punya kuah Mi rebus hari ni, mi rebus. Seperti dulu sedah kan? Sabarlah janji lah kita masak dulu. Cari kat phone dulu. Tadi buat apa dekat atas? Tinggi lah. Saya buat video dengan Mami. Mami nak makan yang tu pisang. Okey, dia boleh makan. Selalu ku mengharapkan kau akan segera Mami nak pisang enak. Pisang yang baik seperti Nah, ambil lagi. hapuskan. Ha? Dia tu nak tunjuk dekat Facebook Live sebab dia orang review kan? Dia orang review kan? Semenjak kau datang, Kita yang masuk green. di dalam Mami nak kita masuk bidang, kita masuk bidang. Tomat food industry. Aku pun bukanlah seorang yang bisa meyakinkan cinta sekali mata. Cuba kita rasa dulu. Menambahkan cinta indah seperti dulu. Dia tumpah ya, makan dia lah. Imbang, aku terus menunggu miraku bila nak siap. Nyanyi saja bila nak siap makan. Okey. Sekejap, saya kita nyanyi balik. Masuk kau bilang ni. Saya nak masak, okey? Masukkan ubi yang telah dilenyek ke dalam bahan-bahan tadi. Saya ni masak ayam ni tapi kadang tak ingat. Kalau semua masak lebih je tak ingat kan. Berapa harga pisang salai tu? Berapa harga itu ni? Boleh cek IG ni ya. Pisang Tok Mat Food Industry. Boleh cari di IG dan Facebook Tok Mat Food Industry. Kerana apa ini second time kami dapat daripada Tok Mat Industry ni. Saya suka sangat dengan dia punya packaging, dia punya apa? Packaging, lepas tu dia punya cara marketing dia. Dia datang bawa dengan bunga sekali. Dengan bunga, kita pun Allah tertarik tau. Jangan Touching. lupa anak-anak makan. Okey, setelah masuk. Tahu. Dan sekarang kita buat adalah kena kacau. Kacau, kau nampak tak air ni? Apa yang kita masak ni macam tak nampak ya. Kita turun bawah sikit ya. Allahu Akbar. Oh, tak nampak, tunggu siap je lah. Kita tengok bila dah siap je lah. Oh, lupa nak buang misai. Saja malam buang misai. Oh, kalau korang boleh nampak apa yang sedang berlaku dalam ni, memang baik Saya guna periuk kecil lah ni. Enak
tak nampak kejadian kuah dia, memang terbaik saya buat dekat-dekat dulu lah. Itu dia. Wow. Boleh nampak Jadi ada berlaku. Lepas tu kita boleh blendkan kita punya apa? Ubi tu. Tadi saya punya apa? Aku semalas nak blend. Kalau ada kacang tumbuk, letakkan di dalam ni. Kacang tumbuk. Letak diganti dengan udang. Okey, jangan kita nyanyi lagi. Relax. Kita tengok masak dulu. PM Mozek. Boy. Thank you, Akram. Share semua. Masuk gula kabung. Boleh kalau anda perasan hari-hari masakan kami. Ziana banyak gunakan gula kabung. Gula putih. Okey. Sebab dia punya lemak lain macam. Allah. Sambil tu kita kupas telur. Anda boleh saksikan kejadian ni Okey, nampak Okey. Mi rebus kola kan ni? Bukan, mi rebus kami lah. Kami tak hati buat mi kola. Mi rebus kola sedap tu, favorite tu. Okey, sementara menunggu kuah dia. Kita nyanyi lagi. Okey, apa kita nyanyi? Lagu apa? Jasmita. Lagu Laila. Okay. Cepat benar engkau masak. Hujan masih belum semaian. Semua apakah kena soalku tadi? Hatimu terusik aku
Bang. Gitar kecil. Sama tak bila lagu macam Lika bagilah Chan. Gitar kecil tangan kadang tak sampai, dia kecil kan. Slap lagi kecil. Okey. Dia dah buat apa tu? Okey. Kuah dia hampir dah siap dah. Sekarang sampai tempur jagung sikit. Terima kasih semua yang tengok hari ni. Okey. Share. Nanti kita share, kita save video ni. Sorry. Nampak. Okey, nampak popang. Kakak lupa tak? Biarlah dia orang makan ni. Makan dia dah, jangan lupa. Okay. Hai korang. Zat kepek kerek. Hai korang, apa khabar semua? Okay, sekali lagi saya bagi tahu kat hamba semua, kita buat minyak kapur ya. Sedap, ada udang dalam ni. Okey, terlupa hampa nak masuk daging yang dia kapur tadi. Dalam pressure cooker. Aku rasa kurang sembang. Dia kena ada air daging tu. Daging. Daging kita masuk. Nasib baiklah. Sembang. Dia makan ke apa boleh. Yang 13 apa kan? Oh, ada apa? Pasal TV dah bagi. Siapa? Pasal TV. Interview? Pasal TV ni ada tengah apa lah. 13 Ha. ada yang jadi lah. Oh, 13 bulan? Yeah. Jadi. Tak apa jadi. Boleh semua. Hari-hari sekarang tak ada. Yang penting yang mana orang nak bagi rezeki tu kita ambil dulu. Okey semua, jangan tinggal lagi live ni. Saya ada. Saya menuju ke bilik terbelum sekejap. Sakit perut. Saya ada kembali sebalik. Sebab tu ambil layan Zainal dulu. Jangan ke mana-mana. Tengok live ni lagi. Kejap. Nak pergi bilik terbelum kejap. Aduh. Makan telur. Ni hampa tengok ke tak? Macam rupanya mi leka tu sis nak tengok. Oh, tu lah tak nampak no. Dah masukkan daging. Dan daging yang telah dimasukkan kat pressure cooker tadi dah masuk. Pedas semua okey, kena tambah gula, garam.
thank you Peter, Rocky, Talent, Cheryl. Thank you semua, thank you. Sambil kita bagi ni masak lagi, kita bersih dia punya. Wow, tengok kejadiannya. Wow. Wah, dah ada. Rasa dulu lagi sekali. Okay. Sambil-sambil tu kita berisi telur. Macam tu. Hai apa? Tak pasti nak sembang apa no? Korang kerja ke hari ni? Ataupun korang tengah masak seperti saya? Inilah kejadiannya setiap hari. Tadi breakfast saya buat roti, bukan roti, telur separ masak untuk Izzat. Izzat ambil 2 biji, saya pun ambil 2 biji. Untuk anak-anak buat Milo, susu semua tu lah. Dan ada masak nasi juga. Cuma lauk ni saya tengah fikir nak bawa, nak masak apa. Sebab kat rumah saya ni kan ada nasi. Nanti kan dia orang lapar. Saya kalau dapat makan mi, tak makan nasi, okey dah. Jadi makan nasi sikit pun jadi dah. Dan suami saya dia selalu kena ada nasi. Kalau tak ada nasi, susahlah dia. Dia kena ada nasi. Hari ini 26 hari bulan kan? Kita pun tak tahu sama ada PKPB ni dilanjutkan, disambungkan lagi, kita tak tahu. Macam mana kejadiannya? Kan? Okay. Siap? Kita buat kat biji je. Kita toge tak ada. Kita letakkan ini carrot and gobis. Sis nak hidang kat mangkuk nak tengok mi tu. Yes, boleh. Alright Fendi, tak ada masalah. Sebelum tu saya bacakan komen-komen daripada anda semua. Okay Fendi, okay Zat gi bank tu nak peluk Zat. Hahaha, lawak lah Zat. Dia memang makan sikit-sikit perut. Okay, hai semua. Hai Muhammad Akram. Apa ni? Mr. Sakobet dan Monkey Zat dan share. Thank you. Hai Putra. Dia bantai Melika Ham biar betul. Di rantai dia Wan Alif, Geni AG, lagi siapa? Muhammad Akram dan Haliza Hassan. Assalamualaikum Izzat and wife dari Singapore. Hai apa semua. Hai semua. Hai Wan Alif. Hai Damiri. Hampa kerja kat mana? Tolong bagi tahu Sat, hampa kerja kat mana? Hai Kazrul Azmi. Yo, Mia Kabui Kola ke? Muhammad apa ni? Okey. Din Sharif. Bidara Rice ni berhad terbaik. Okey, saya pun nak juga review produk pada Bidara Rice. Mungkin saya boleh letakkan macam pisang salai tu. Anda nampak pisang salai? Pisang salai yang baru hantar dekat kami untuk kami review. Dan anda boleh dapatkan produk pisang salai daripada Tokmat Industry. Sebab ini kali kedua saya dapat review untuk pisang salai dan saya memang suka. Sekali dia bagi banyak berbeg besar tu kan. Dia bagi kat saya berkat Izzat sebenarnya untuk kami sekeluarga makan. Okay guys, ada mereka-mereka yang tengah kerja, yang pergi kerja, yang tengah memandu, berhati-hati di jalan raya. Ada mereka yang tengah lunch. Hai, isteri saya Harrison, kirim salam kat sis. Isteri saya Harrison. Hai Harrison, isteri saya. Salam dari, apa tu? Tak nampak lah. Salam dari
Salam dari Damansara. Alright, hi Fendi. Nanti kalau kok lah kita jumpa kat Damansara ke kat mana kan, roja-roja lah selfie, wavy. Tapi itulah kita sekarang tak boleh nak wavy ke, nak selfie pun tak boleh kan. Semua kena apa? Apa pun berjarak. Kirim salam dekat isteri juga Fendi. Kirim salam kat dia. Trini sis nak berjumpa dengan dia. Juga. Okey, siapa lagi? Hazim kecil itulah pasal tu lari macam recording okey. Zainul Abidin, berapa harga pisang salai tu? Boleh juga anda search di Tok Mak Industri. Memang sangat sedap. Memang saya tak tipu. Memang sangat-sangat sedap. Kita tengok kejadian kita punya mi. Ramai yang tanya pasal pisang salai? Yes. Ramai yang tanya pasal salai. Kita tengah buat FB Live sekarang ni. Jadi sambil tu kita promosi tentang pisang salai. Dan sini kita buat FB Live sekarang ni. Itu dia. Ramai juga tengok FB Live kita orang. Okey. Sambil tu kami promosi tentang pisang salai. Ramai juga yang DM tanya pisang salai ni. Oh, terbaik. Okey, saya dah lepas terpenuh. Okey, pada yang mengikuti live kami hari-hari ni, saya nak tanya, semalam mana ingat tak kami masak apa? Okey, saya cuma menjadi saya punya persoalan sekarang. Semalam kami masak jagung kan? Masak jagung, ada chicken crispy semua kan? Kenapa jagung tu tak hancur? Dia mesti ada balik keluar. Dah lah nak makan. Soalan. Betul-betul lepas termenung. Saya lepas termenung tadi saya pelik. Jagung tu masih ada. Dia tak hancur Kenapa Jagung selalu macam tu. Kalau kita makan jagung, kalau kita membuang mesti jagung tu masih ada. Saya makan macam-macam ayam semalam, biskut keri lah apa. Semua sebati keluar cantik. Tapi jagung sentiasa masih menjadi jagung. Jagung ni tak ada dalam perut ke? Okey. Itu soalan saya. Tuan-tuan berupa termenung. Okey, terima kasih semua. Okey, dah habis dah ke? Kita boleh depokan kita punya mi. Yang tumpah tak? Tumpah tak? Kita cuba rasa kita punya mi apa kurang tuan ni. Kalau mi yang tak habis kan, mi tak habis tu kita boleh buat mi kuah pula, mi sup ke untuk anak makan. Kita buat sup. Okey, dah hampir siap makanan kita. Mi rebus. Salam kepada masalah. Zai, so pasal laksa tahu lah. Ada laksa yang? Laksa tak beli lah ni. Sebab baru je buat masa Itu baru dia buat laksa. Boleh kita buat laksa tak? Ziana buat laksa memang kosong. Terbaik. Saya tak tipu. Ziana buat laksa memang terbaik. Okey, habis siap dah kuah kita. Sekarang kita nak hidangkan tu semua. Terima kasih kepada penonton hari ni. Kita ada nyanyi-nyanyi tadi pada awal-awal. Pada yang tak tengok dia live ni, boleh tengok pada awal. Jadi kita save. Ada saya nyanyi. Menghiburkan anak semua. Ni anak saya Putra Mak Darwish. Handsome tak macam dia tak? Siapa? Kurang kau. Tumpah tak pakai atas? Pakai tumpah tak? Tumpah tak? Tumpah tak? Tumpah tak? Tumpah tak? Kata dia tengok tumpah? Dia tengok tumpah? Dia tengok mana? Tengok tumpah tak? Tidak. Tumpah tak? Tidak. Kalau dia tengok tumpah? Sapu. Patut saya panas ni tadi rupanya tengah rebus daging. Dalam pressure cooker. Dalam pressure cooker Supaya lagi kita Iyalah ada lagi. Dah nanti makan dah habis dulu. Dalamnya ada. Makan yang bagi habis tu yang tu. Ada ayam rebusan daging dan juga daging. Okey, ini dia mi. Mi dah pun dah kita dah siap tadi. Sekarang kita tengok macam mana mi ni bila dah masuk ke kuah dia. Tu kuah dia, kejadian dia. Rasa sedih. Rasa. Apa dia?
Okey. Masak bawa mic kulim. Ya, mana Bella? Tadi siapa minta lagu ni? Okay, dah. guys, dah siap dah kita punya mi. Okey dah saya mi hari ni saya tak banyak cakap, banyak nyanyi ya. Ini. Banyak serasa awak suka kan saya nyanyi. Okey ni dah mi. Jadi, Itu dia. Nampak tak? empat darah duduk di tepi sungai. okey. Itu dia. Tak boleh lah. Okay, Nampak guys. tak? Okey. Terima kasih kerana tonton live pada hari ni. Dah boleh makan. Kita punya Kami dah boleh makan. Kita boleh dah masuk waktu Zohor dah. Yes. Okey. Pada yang masih lagi ber-PKPB. Sempoi, Pak Ham. Selamat menempuh ala PKPB lagi. Nanti tulis di PKPB. caption dia please. Ismiyatini Kiss. Oh, dia minta lagu. Itu tajuk lagu dia Madah Berhelah. Oh. MADAH BERHELAH. Madah Berhelah dari Ziana Zain. Dah, okay? Okey, itu lagu terakhir penutup apa? Tiada bintang lagu siapa tu? Sila. Tiada bintang. Tak tahu kau dia. Clear Azmal. Okey, terima kasih semua. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi esok ataupun bila supaya korang tidak mencemur melihat kami di live di page Izzal Azim. Masak-masak apa tu? Tak tahulah masak-masak apa tu kan. Saya pun kadang-kadang masak rasa otak seminit juga, kadang-kadang rasa nak masak mi rebus kita buat Okey, mi lagu terakhir penutup semua lagu daripada Amalina. Yang indah, yang hangat. Sayang, marilah sayang. Tidak berhenti. Dia punya tim perempuan tu dia. Bang. Oh, dah azan dah. Terima kasih semua. Kita pun dah azan dah. Sekarang masalah waktu Zuhur untuk kawasan Kota Warisan dan kawasan waktu dulu aja. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Tak boleh sambung nyanyi ya. Sebab azan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih share live ni. Share. Terima kasih. Minta maaf saya tak serah Masya. Kita dah azan. Esok masak-masak insya-Allah kami akan bawakan. Jangan lupa tengok live kami lagi insya-Allah. Program kami masak-masak apa tu? Masak-masak apa tu? Boleh Bersama saya fikir. Izzal Okey, Azim okey dan tak? okey. Masak-masak apa tu? Masak-masak apa tu? Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Salam Zohor. Terima kasih. Uhui.